光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンカレMacam mana dengan semua peralatan jet pejuang? Setakat ni tak ada masalah. Hah? Awak buat apa di situ? Awak rupanya Joji. Terperanjat saya. Apa yang awak buat ni, ha? Saya cuma tengok saja, lagipun saya tak tahu tentang teknikal. Oh, tapi awak tengok tanpa kebenaran tau. Saya tak buat apa-apa. Tadi ada litar pintas kan? Oh, apa ni? Saya takkan beritahu sesiapa. Mana dapat aiskrim tu? Saya tak boleh beritahu. Saya tahu. Habis kenapa tanya kalau dah tahu? Gamu, Ya, Komandan nak jumpa awak sekarang di kabin utama. baik. Masuk. Komander nak jumpa saya? Tolong tunggu sekejap ya. Baik. Itu gambar anak komander ke? Sekarang ni keluarga awak berada di mana? Di sebuah kampung di Chiba, Tuan. Mereka tahu awak sertai pasukan ini? Mereka beri saya kebebasan. Mereka percaya saya boleh jaga diri. Saya bertanggungjawab atas keselamatan awak. Mereka terima awak jadi ahli pun adalah disebabkan mereka menghormati saya. Terima kasih, Komander. Beritahu keluarga awak. Saya akan hubungi mereka. Saya mahu awak berjumpa dengan mereka. Beritahu mereka perkara sebenar. Baik. Minta diri. Pesawat itu sudah berlepas. Semua orang lain saya macam budak-budak. Saya kena berumur 20 tahun. Bosan betul lah. Apa benda itu? Aerial base. Aerial base streamer. Ada apa, Gamu?
Saya ternampak objek yang tak dikenali di Laut Chiba. Tak ada apa-apa pun? Tak mungkin. Awak saja buat cerita sebab tak nak jumpa keluarga awak kan? Saya tak bermaksud begitulah. Tapi belakang je lah. nasib baik bas kosong baik buat duduk ni. Awak pergi ke tempat tu? Ya, tapi apa salahnya saya ke tempat tu kan? Beraninya. Ada apa-apa tak? Alah, tak ada apa pun. Ah, Lain kali saya nak ikutlah. ya ke? Larutlah. Beraninya tempat tu kan Alah, berantu. apa nak takutkan? Kau ni ada Yelah, hantu seramlah je lah. juga. Tak beranilah saya macam ni. Apa kau nak ikut kami tadi takutlah kalau macam kau ni. takut? Tempat tu kan berantu. Mana ada, kau ni ada je lah berantu. Alah, Macam lah. macamlah berani sangat. Apa nak takutkan? Yelah, nanti Hello? kena kejar dengan hantu. Ya. Tak apalah, awak tunggulah sekejap lagi sampai ya. Awak nak turun? Ya, kami akan sampai. Tak berapa jauh lagi. Ya. Tunggulah kami di situ. Awak kata awak budak bijak ya? Jangan nak belagak lah. Betul tu. Awak ni memang tak pernah nak bergaul dengan orang lain. Dia berbeza dengan kita. Jangan kawan dengan dia. Betul tu. Mari kita pergi. Belajarlah puas. Baik beritahu. Kan saya kata tak boleh. Saya nak tahu. Kenapa awak ni takkan nak paksa saya pula? Bukannya sebab tu, tapi aiskrim tu sedap lah. Oh, begitu ke? Pada betul kamu pilih periksanya. Betul lah, dia yang bagi kan? Alamak. Terdapat objek di Laut Chiba. Objek? Besar ke? Objek tu dah hilang, Tuan. Apa? Komandan, nampaknya kita mesti berjaga-jaga. Hantar pasukan Marine sekarang. Tidak. Susahlah bagi kita kalau menyerang dari laut. Baik kita serang dari darat saja. Baik. Bertindak. Ya, Tuan. Garis, dia untuk berlepas.
Bosannya. Kamu? Mak. Baru sampai? Mak, nah. Saya belikan kopi espresso. Kek keju pun ada. Di sini susah nak dapat kan? Mak tentu suka kan? Biarlah dulu. Mari kita masuk. Cepatlah. Kami masih tak nampak apa-apa objek. Tapi kami akan terus mengesannya. Bilik kawalan Aerial Base terima. Kenapa kau tak telefon dulu? Sahaja saya tak nak menyusahkan Mak. Bolehlah Mak sediakan makanan. Tak apalah. Hari ni Mak cuma masak untuk ayah kau seorang aja. Oh ya, mana ayah Mak? Ke bandar. Hari ni kan cuti. Iyalah. Apa betul kau dah tak belajar? Sekolah kau ada hantar surat. Maaf, memang benar. Dahlah. Kau pun memang dah bijak. Makanlah. Manis demikian ini, Mak. Betul ke? Tahun ni hasil dusun kita menjadi. Nak garam? Tak nak. Saya tak suka makan buah letak garam. Mak. Apa dia? Tak ada apalah. Raksasa menuju ke sebuah pulau di sebelah barat. Kami akan ke sana. Baiklah. Shiva. Kamu. Saya nak beritahu, raksasa menuju ke Chiba. Ya, ianya dah semakin dekat. Kenapa tak cuba halang sebelum ia sampai ke sini? Kami tak tahu. Alat pengesan tak dapat kesan raksasa tu. Begitu ke? Baik, saya akan cuba siasat. Mak, saya... Mak tahu. Jalankanlah tugas kau tu. Mak, memang sebelum ni saya tak suka tempat ni. Tapi sekarang saya gembira bila dapat balik ke sini. Pasukan kilat, mulakan serangan. Badan dia keluarkan asap lah. Berhati-hati. Sebenarnya asap tu adalah haba. Cuba dapatkan contohnya. Kita dah. Cuba dapatkan contoh asap tu. Baik. Kamu, asap tu adalah air yang mengandungi potasium klorida. Betul ke? Dari jenis apakah raksasa itu?
Nampaknya jisim badan raksasa itu sebenarnya adalah dari air laut, Tuan. Sebab itu suhu badannya rendah dan susah nak dikesan. Selain itu, senjata kita tak akan berkesan padanya. Jadi sekarang apa yang mesti kita buat? Kalau kita terus menembak, suhu badan raksasa itu akan meningkat. Maknanya, pulau ini akan musnah. Saya mesti bertindak. Ada Ultraman baru muncul. Hatsuko, Ultraman gaya ke tu? Bukan gaya lah. Ultraman apa pula ni? Saya pernah nampak dia. Tak sangka. Rupanya dia pun Ultraman. Gaya! Ada satu lagi lah. Dari mana yang muncul?
pun nak bertahan. Betul lah. Saya pernah nampak awak. Adakah mereka nak bertarung sesama sendiri? Pasukan kilat, berundur. Pejuang 2, Roger. Pejuang 3, Roger. Tak guna. Tapi saya lebih hebat daripada dia. Kamu, awak Ultraman yang kedua. Fujimiya. Awak Hiroshi Fujimiya kan? Macam mana awak boleh bertukar? Bintang alkemi tak dapat menghalang kemusnahan. Saya dah buat keputusan untuk berhenti sahaja. Sebab ia tak langsung membuahkan hasil. Manusia tak ubah seperti barah pada bumi ini. Mereka akan bertambah. Dan seterusnya akan menghancurkan bumi ini. Tidak. Ultraman akan melindungi bumi. Tapi dia tak akan melindungi seorang pun manusia yang hidup di sini. Baik awak menarik diri dari XIG dan bergabung dengan saya. Tidak. Saya tak percaya dengan apa yang awak telah cakapkan tu.